Sebenarnya dah lama saya tak buat video. Okay, jadi untuk video kali ni saya nak combinekan beberapa gear yang kita boleh gunakan untuk live stream ataupun recording video. Untuk hari ni kita ada 4 gear yang saya nak sekalikan terus dekat dalam video ni. Itu yang pertama adalah Venus Live Air daripada Holy Land. Dan juga kita ada satu yang sekarang ni saya sedang guna, Rodecaster Video Core. Kemudian kita ada Sennheiser Profile Wireless. Okay, yang ni. Ini adalah Sennheiser Profile Wireless. Dan satu lagi kita ada Sennheiser EWDP. Kita test dahulu Sennheiser EWDP. Jadi sekarang ni EWDP ni saya menggunakan dynamic microphone. Dynamic microphone yang saya guna adalah LCT 440 Pure. Jadi dekat sini dia ada 48 volt phantom power yang boleh power device ni, dan saya dah setting dekat Rodecaster Video Core ni ada sedikit adjustment on the voice processing lah, okay, which is the Apex. Okay, jadi kalau korang nak tahu, Rode ni dekat dalam Rodecaster Video Core ni dia dah selitkan sekali dengan Apex punya function. Jadi untuk voice editing tu, lepas ni korang tak perlu nak voice editing, dan video yang korang dengar sekarang ni, audio yang korang dengar pada video kali ni tanpa apa-apa post processing. Just direct saja, saya tak buat post processing pada audio, saya terus upload. Kelebihan dia adalah wireless. Kalau kita tengok dekat sini, device ni saya sambungkan secara wireless dan kita boleh terus bercakap tanpa menggunakan wayar, which is a good advantage kalau contoh kita ada setup yang jenis boom arm yang kita tak nak gunakan wayar. Okay, lebih senang untuk kita nak setup. Kemudian kelebihan dia easy to pair, dan lagi satu dia tak ada masalah dengan surrounding punya network. Okay, sebab yang ni adalah UHF, Ultra High Frequency punya sistem. UHF ni, okay, dia sangat reliable, connectivity dia sangat reliable. Yang ni saya suka sebab mostly kalau wireless mic yang sekarang ni, built-in battery tu, kalau built-in battery dah rosak memang kita tak boleh nak tukar. Yang ni dia just guna double A battery. Dia ada satu lagi body pack, okay, di mana body pack tu kita boleh sambung lavalier mic. Okay, tapi untuk video kali ni saya tak gunakan lavalier pack tu. Jadi yang ni dia memang boleh power condenser microphone, tapi malangnya, okay, the drawbacks, okay, bila saya menggunakan Shure SM7B, saya cuba untuk sambungkan Shure SM7B, dia punya audio tu sangat slow, dan dia tak boleh nak drive Shure SM7B. Okay, jadi itu adalah kelemahan yang ada pada EWDP ni. Saya rasa boleh diatasi sekiranya kita menggunakan inline booster. Okay, jadi kalau inline booster tu, sebab dekat sini dia support 48 volt automatic. 48 volt tu dia akan power up the inline booster, dan automatic Shure SM7B tadi tu dia akan boost dan boleh digunakan macam biasalah. Tapi it doesn't meet the purpose lah, sebab nak kena tambah wayar ataupun mic inline booster tu dia akan jadi lebih besar. Okay? Dia akan jadi lebih panjang lagi apabila kita sambungkan dekat sini. Jadi itu adalah Sennheiser EWDP. Saya dah test Sennheiser EWDP ni masa saya buat kelas online minggu lepas. Okay? Jadi kelas online tersebut saya run secara terus non-stop selama 4 jam lebih. Okay? Jadi tak ada apa-apa masalah dengan audio. Okay, yang tu adalah real time punya experience lah. Okay, kemudian Venus Live Air ni. Okay, Venus Live Air ni apabila kita sambungkan dengan Rodecaster Video Core ni, dia ada satu masalah. Masalah yang dihadapi dengan Venus Live Air ni, kalau kita sambungkan over HDMI dekat Rodecaster Video Core ni, gambar dia, video tu saya tak pasti jadi macam mana. Okay, jadi dekat sini saya tunjukkan dekat korang supaya korang boleh tengok. Okay, nampak tak? Okay, yang ni kalau kita menggunakan HDMI connection, okay, HDMI output daripada Holy Land Venus Live Air ni, kita sambungkan dekat Rodecaster Video Core ni, dia akan jadi macam ni. Sebabnya dekat HDMI tu kita tak boleh nak setting format dia. Format dia by default dekat sini dia jadi RGB. Okay, whereas, okay, kalau kita gunakan connection over USB, UVC, okay, USB video, okay, kalau yang ni dia lebih cantik bagi saya, dan tak ada color cast
dekat belakang tu. Okay, tak ada masalah benda tu. Okay. Sebenarnya video core ni dia boleh sambung over 3 HDMI. Okay. Saya ada satu lagi kamera yang saya sambung dekat sini. Jadi ini adalah kamera Sony. Okay. Sebab dalam masa yang sama, dalam video ni saya nak juga compare antara kualiti video Sony. Body yang saya guna ni adalah A7 Mark V, dan juga lens dekat sini saya tak ada lens 24mm, jadi saya guna crop sensor punya lens Sigma 16mm untuk dapatkan field of view 24mm tu. Okay. Jadi ini adalah Sigma 16mm 1.4 APS-C. Okay, saya attach dekat saya punya Sony A7 Mark V. Okay, jadi kalau korang tengok dekat sini ada apa-apa beza tak? Okay, kita akan switch back and forth. Okay, jadi yang ni sekarang ni korang sedang tengok Holyland punya kamera, dan sekarang korang sedang tengok Sony punya kamera. Okay, ada beza tak? Okay, saya akan switch back and forth dekat sini supaya korang boleh tengok, okay, ada beza ke tak. Okay, daripada segi autofocus, okay, autofocus ni memang menarik. Okay, sebabnya Venus Live Air ni, kalau contohlah, okay, dekat tangan saya ni ada Sennheiser Profile Wireless. Okay, nampak tak? Dia fokus dia instant. Dia fokus dia instant. Okay, kalau compare dengan Sony, okay, kita cuba compare dengan Sony. Okay, Sony, mungkin sebab tak cukup lighting kan. Sony sebenarnya laju juga, Sony pun laju. Tapi saya nak cakap dekat sini, even dengan teknologi yang dah maju sekarang ni, autofocus kalau korang tengok dekat situ memang laju. Okay, untuk Sennheiser nanti kita akan sambung dengan Profile Wireless ni, di mana Profile Wireless ni saya akan sambung direct ke Holyland Venus Live Air ni, dan kita akan tengok macam mana audio dan video quality apabila kita record secara terus menggunakan Holyland Venus. Kita beralih kepada Profile Wireless. Sekarang ni audio yang korang dengar adalah daripada mikrofon Profile Wireless daripada Sennheiser, dan untuk part yang ni saya tak akan edit, dan keseluruhan video pada kali ni saya tak akan edit. Saya tak akan buat post processing pada audio, kerana saya nak viewer sendiri dengar. Saya nak korang sendiri decide sama ada kualiti audio tu superb ataupun below than average. Yang ni adalah record secara internally menggunakan Holyland Venus Live Air. Yang bagusnya compare dengan bila kita sambungkan dengan UVC tu, bila kita sambung dengan UVC pada Rodecaster Video Core, dia limit kepada 1080p. Tapi internally pada Holyland Venus Live Air ni, kita boleh record up to 4K. Iaitu satu improvement, di mana 4K, kualiti 4K ni memang kita akan tengok resolution yang lebih tinggi lah daripada 1080p. Tapi untuk video kali ni, resolusi saya akan tetapkan kepada 1080p. Perlu saya mention dekat sini, Venus Live Air ni mampu dan boleh untuk record secara 4K. Dan macam mana kualiti Profile Wireless daripada Sennheiser ni, korang suka ke tak dengar? Kenapa video kali ni bukan video secara menegak, okay, video secara melintang? Sebabnya Rode Video Core ni dia masih lagi belum support untuk vertical punya platform. Okay, jadi itu masalah dia. Dia tak ada vertical punya platform, which is quite frustrating lah. Okay, sebab sekarang ni dah 2026, ramai orang shoot video secara vertikal. Okay. Tapi kalau Venus Live Air tadi tu, kita boleh gunakan secara vertikal ataupun horizontal. Okay. Sebab download saja software ataupun direct saja dekat Venus Live Air tu, kita boleh shoot antara vertikal ataupun horizontal. Cumanya bila disambungkan dengan Rode Video Core ni, kita tak dapat nak set up secara vertikal. Sebab itulah video kali ni dia secara horizontal. Okay. Jadi itu adalah salah satu frustration lah Rodecaster Video Core ni. Overall kualiti saya memang tak boleh nak cakap apalah. Okay, sebab overall quality memang okay. Tapi yang sedikit cons yang saya tengok dekat situ adalah vertical. Mungkin Rode akan ada update something untuk software Rodecaster ni supaya boleh stream secara vertical. Kelebihan dia satu lagi, yang ni kita rakam secara terus, di mana saya record straight over to the drive lah. Okay, sebab kita boleh sambungkan external hard drive dekat sini. Rodecaster Video Core ni
selain daripada dia boleh stream, okay, fungsi dia selain daripada streaming, dia juga boleh kita rakam secara terus, okay. Dan rakaman video tu dia ada beberapa option, okay. Jadi option sekarang yang saya buat adalah ISO recording, okay, isolated lah, okay. Isolated tu maksudnya macam mana? Kedua-dua rakaman antara kamera yang pertama yang korang tengok dan juga kamera yang kedua korang tengok ni dirakam secara serentak pada external drive yang kita sambungkan, okay. Jadi itu adalah salah satu kelebihan yang ada pada Rodecaster Video Core. Lagi dekat sini dia boleh sambung gitar. Kejap lagi kita akan test apabila kita sambungkan dengan gitar, macam mana kualiti sound dia, macam mana dia proses. Dan dia ada beberapa sambungan mic yang kita boleh sambung dekat sini, okay. Yang mic yang pertama yang korang sedang dengar sekarang ni adalah daripada Sennheiser EWDP, okay. Mic yang kedua saya tak attach dekat sini, tapi kita boleh menggunakan mana-mana Rode product over USB pun kita boleh sambung dekat sini. Yang paling best Apex lah. Yang tu memang tak boleh nak beat. Saya suka Apex sebabnya everything kita dah tak perlu edit on the post processing. Just set up saja dekat software, terus boleh pakai terus footage tersebut. Kemudian input yang pertama adalah instrument input. Yang ni saya cuba masukkan instrument input dekat sini daripada saya punya gitar effect ni, terus masuk ke video core. Okay, jadi jom kita test macam mana sound yang kita dapat daripada gitar effect yang kita sambungkan ke video core. Secara overallnya dia memang boleh digunakan sebagai multiple input, okay. Mungkin kalau streamer yang mana suka menyanyi sambil bermain instrumen, boleh digunakan. Sekian saja video untuk kali ini. Sekiranya korang ada apa-apa pertanyaan, boleh drop komen dekat bawah. Terima kasih guys.